Duit ada. Berapa banyak dalam bank? Adalah 3 juta. Dah daftar haji dah. Tengoklah. Tengoklah. Makna tak ada niat nak pergi haji tu. Berapa banyak duit kamu dalam bank? 3 juta aja, tak banyak. Zakat bayar? Kena bayar ke? Oh, maknanya awak tak ada niat nak bayar zakat. Berapa banyak awak dalam bank? 3 juta. Awak tak tolong ke mak awak tu? Mak awak malam-malam pergi mancing ikan. Ikan tu lah goreng buat perkasam. Kemudian subuh-subuh menega karipap sampai pukul 11 cari rezeki. Kamu dalam bank 3 juta, kamu tak tolong mak kamu. Berdosa kamu. Dia mari dosa dah. Kamu dalam bank ada berapa juta? Ada 3 juta. Kamu hari tu kata nak buat korban, kamu tak buat. Tengoklah bila-bila lah. Bukan dia terdesak pun kan. Saya memang nazar, tapi dia lebih kepada hajat kan. Oh sudah. Jadi kalau simpan duit tak dibuat pada benda-benda yang wajib tadi, maka simpanan tadi berdosa. Taklah haram. Duit tu tak haram. Perbuatan dia itu adalah berdosa.